Baru je lepas accident. Tak jadi ni. Ni, saya tunjuk dia punya accident. Lepas tu, ada orang kat depan tu brake mengejut. Saya pun brake mengejut, orang kat belakang pun brake mengejut. Lepas tu kereta. Tapi tak ada apa yang rosak sini je. Nampak tak? Ya, yang rosak apa? Nombor plate dia je. Yang lain-lain saya dah check, tak ada apa yang rosak. Nasib. Tengok apa lagi orang. Korang nak tengok apa lagi kat atas. Tengok rumah. Ini rumah saya. Ini kereta saya. Saya punya kereta. Ini saya punya rumah. Tu je lah cerita je. Orang kat depan saya tu brake mengejut. Jadi saya pun brake mengejut. Lepas tu orang kat belakang pun dia brake mengejut. Lepas tu kereta dia terkena saya punya bontot kereta saya. Tapi tak ada apa-apa macam rosak atau cedera. Nombor plate je pecah. Kalau lain pecah. Selalunya kalau kita tukar nombor plate kan. Macam bukan saya nak tukar nombor plate. Macam saya nak beli macam plate baru kan. Berapa ringgit nak repair atau nak tukar. Itu je. Tak, saya dah letak water bags. Water bags ni tak payah sabun. Letak air je. Tak payah. Water bags ni boleh tahan 2 minggu. Tak payah sabun.